Walanon semua akan marah lah. But saya sangat, bila saya tengok semua ni kan, saya kata, inilah hikmah Allah. Aku dah tak jadi menteri. Sebab kalau aku ada kat tepi tu, saya akan jadi sangat serba salah. Ya, elephant in the room sikit lah. Sambutan Trump maybe. Cuma mungkin saya boleh bahagikan kepada dua lah. Satu dari segi secara kosmetik, satu lagi substantif. Dari segi kosmetik ni mungkin sikit sajalah sebab ada perdebatan berkaitan dengan bagaimana kita menyambut Presiden Amerika Syarikat seolah-olah tak mencerminkan pendirian kita tentang Palestin. Dan sebab yalah, when we talk about prinsip ni bukannya kita boleh ban atau apa. Jadi dalam international relation ni memang double standard dalam prinsip ni okey atau biasa ke, atau boleh diterima? Tak, saya rasa dia boleh dilihat daripada beberapa lapisan perspektif yang berbeza lah. Yeah. Kalau pandangan pembangkang yang batalkan lawatan Trump, kan, nak jumpa Trump pas. yang itu dia tak kenalah, kerana jemputan ini ialah sebahagian daripada agenda ASEAN. Dan dia bukan lawatan ke Malaysia, dia lawatan ke persidangan ASEAN yang happen to be in Malaysia, kan. Jadi saya rasa yang itu memang jelas lah. Kita kena letakkan garis lah apa pendirian kita dan juga tanggungjawab kita sebagai pengerusi ASEAN. Jadi tepatlah bila kita menerima menerima kedatangan Trump itu. Tapi dari segi lapisan perspektif yang berlainan, bagi saya lah, yang soal Malaysia itu dia tidaklah terlalu terkesan. Dia yang mungkin lebih terkesan ialah reputasi dan juga imej Perdana Menteri. Kerana di satu pihak, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sebelum ini mempamerkan dan membina imej yang cukup Palestin, yang berani menegur. Dan imej itu dibina bahawa itu seluruh jiwa raga dia, tau. Jadi sementara kita menerima bahawa tugas beliau sebagai Perdana Menteri untuk mengalung-alungkan Trump sebagai tuan rumah, tapi gerak badan, body language kita, itu sangat membezakan contohnya dengan pimpinan-pimpinan lain yang berpandangan sama mengenai Palestin ataupun dasar Amerika Syarikat. Kalau kita tengok pimpinan Eropah, yang semakin banyak yang memang tidak bersetuju dengan sokongan blank check Amerika Syarikat kepada Israel dan Netanyahu, kan. Mereka pun berjumpa Trump. Tapi kita boleh tengok bahawa body language dari segi percakapan itu semua dibuat dalam suasana yang rasmi, yang tidak menunjukkan hubungan peribadi yang akrab. They actually kept a distance. Jadi bila timbul soal berjoget semua ni, saya fahamlah mungkinlah Datuk Seri Anwar was caught in the moment. Kan. Tetapi had it been other people, I don't know, dan ini sangat tidak popular dengan walanon lah. Okay. Saya rasa kalau Tun Mahathir yang berada kat tepi tu, dia takkan berjoget. Mungkin Najib dengan Datuk Seri Anwar berjoget. Kerana dia ada rasa yang perlu menunjukkan keakraban dan penerimaan orang lain di peringkat antarabangsa terhadap mereka. Tapi mungkin besar kemungkinan kalau Tun Mahathir contohnya, saya tak rasa dia berjoget, no. Sebab yalah, okay, I do my job as a Prime Minister. I respect you as the President of the US, but we are not friends, personal friends, because I disagree with a lot of things. I disagree with you personally as a person. I disagree with your decision as the President of the US, kan. Jadi yang itu bagi saya lah, kesan politik itu saya tak akan underestimate lah. Kerana satu dunia tahu pandangan Trump, satu dunia tahu
pendirian parti Republican terhadap Palestin kan. Jadi bila dia menunjukkan keakraban yang melebihi daripada garis rasmi di antara dua orang yang mewakili negara masing-masing, dan dia akan jadi bahan telahan ramai orang lah kan. Jadi sebab itu saya tengok kadang-kadang hasil daripada menari dan berjoget itu, dia kadang-kadang membuka pekung kita juga sebagai sebuah negara, terutamanya bila kita tengok di social media. Ada satu tweet yang viral lah kan. Ada seorang Palestin yang melahirkan rasa kecewa lah bila Trump disambut dan berjoget di Malaysia sedemikian rupa dalam keadaan Palestin diperlakukan demikian kan. Dan bila saya baca 2-3 komen daripada rakyat Malaysia kan, saya malu sebenarnya. Sebab kalau kita berada di tempat orang Palestin, what do you expect? Memanglah dia rasa dia tiap-tiap hari bertempur dan terpaksa melalui penderitaan itu, dan dua tokoh utama yang menyebabkan perkara itu, satu Netanyahu lah kan, satu lagi ialah Presiden US yang memberi backing. Sudah tentu dia kata, what are you doing? Most probably dia akan fikir, I can understand lah, you have to welcome him as the president of the US, but to show that kind of warm and also that kind of personal bonding kan. Kemudian dijawab pula oleh rakyat kita. Ada yang kata, inilah kalau kita tolong tak berterima kasih. Actually, kita bercakap pasal Palestin, kalau kita bagi sokongan, itu bukan sebab nak suruh dia berterima kasih, bukan sebab nak tunjuk kita besar ke apa. Itu sebab atas dasar keadilan dan juga kemanusiaan. Kalau perkara itu yang dibuat oleh Israel berlaku, contohnya saya tak tahu negara mana, Burkina Faso pun kita takkan setuju. Kalau contohnya Myanmar buat di Myanmar, kalau yang jadi mangsa itu ialah orang Hindu di mana-mana tempat atau orang Buddhis di mana-mana tempat, apabila garis-garis kemanusiaan itu telah dilanggar, memang itu tanggungjawab kita sebagai manusia. Bukan sebab kita nak kata negara aku ni lagi hebat daripada negara engkau, tengok aku tolong kau, jadi kau kenalah berterima kasih kepada aku. Jadi unfortunately, the dance, walaupun I think is a spur of the moment thing kan, tapi kalau personality Datuk Seri Anwar tidak begitu, maka dia tak berjoget lah kan. But although it's a spur of the moment, it opens up a can of worms yang unnecessary bagi saya dalam keadaan solidariti kita dengan orang Palestin tu lebih dalam. Walaupun kita nak kena navigate dari segi hubungan antarabangsa dengan US. Walanon semua akan marah lah. But saya sangat, bila saya tengok semua ni kan, saya kata, inilah hikmah Allah. Aku dah tak jadi menteri. Sebab kalau aku ada kat tepi tu, saya akan jadi sangat serba salah.